Ini dia MG S5 SUV segmen B daripada MG. Pesaing terdekatnya adalah Proton E-Mas 7. Niha, MG S5 EV. Kau tengok daripada depan, dia punya grill bukan biasa-biasa bro. Dia punya grill punya active grill system. Dan lampu LED dia ni pula tajam macam sendirian mak kau bila balik rumah tak bawa menantu. Kau tengok dia punya tail light pun very stylish. Dari tepi, body dia sleek habis. Garisan aerodynamic, macam lukisan budak grafik yang dapat A+ dalam prasekolah. Rim dia ni pula multi-spoke, style futuristic. Nampak macam boleh teleport terus ke masa depan. Dalam dia lagi padu dashboard clean minimal macam rumah artis lepas masuk rancangan makeover rumah bujang. Dia punya semua cluster berukuran 10.25 inci, skrin dia besar 12.3 inci. Dia punya keluasan kabin pun cukup luas dan dia punya seat memang sangat comfy, very sedap dan dia punya aircon vent ada juga pada bahagian belakang, ada panoramic sunroof dan daripada segi keluasan headroom pun cukup selesa. Memang terbaik MG S5 EV. MG S5 EV datangkan dengan dua variant iaitu standard dan juga long range. Untuk variant standard mempunyai kapasiti bateri 49 kWh, range 340 km. Untuk long range mempunyai kapasiti bateri lebih besar iaitu 62 kWh, range 430 km. Dan kedua variant ni datangkan dengan AC charging selaju 7 kW dan juga DC charging 150 kW. Kedua variant datangkan dengan sistem ADAS 2.5. Harga estimate bermula 115,000. Kita akan ketahui harga sebenar pada pelancaran rasmi pada Auto Show 25 bulan Mei nanti. So, apa pendapat korang berkenaan dengan MG S5 EV ni? Mampu ke model ni menyaingi Proton E-Mas 7?